jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Hujung ayat dah apa lagi? Radhiyallahu anhu wa radu anhu zalika liman qasiya rabbah. Duk dalam surah gapo tak main ni? Surah Al-Bayyinah. Dia nama surah ni suku pula. Dia tak nama surah Lam Yakun ni tu. Tu hak kita dok panggil tak itu kan. Orang dulu siapa di surah ni wak nasi bunyi. Nasi pulut bunyi. Makan dah sekali situ. Dia nak galak orang dengan dakwah dia tu secara dengan makan budak-budak ni rajin ngaji. Lepas tu wak hak kuning pula. Kuning dia ada sejarah dia lah. Jangan tak pelik lah. Dia di ayat berapa ni kita nak ngaji ni? Dia dalam surah ni mengandungi 8 ayat rasakan. Surah Lam Yakun ini surah Al-Bayyinah dia panggil Suratul Bayyinah. Duk ayat hak kita baca ni duk ayat 7 dengan ayat 8. Dalam Suratul Bayyinah salah satu daripada 114 surah dalam Quran, Suratul Bayyinah. Datuk kita dia mari tulis di dalam risalah dia ni. Mana arti dia? Maksudnya lebih kurang dia kata sungguhnya tu dia jamuh inna. Sesungguhnya mereka tu dia jamuh allazi. Orang-orang yang beriman mereka itu orang dia penuh iman dah. Rukun iman ni itulah dia penuh, dia kejak akidah dia, pegangnya dia. Tu orang beriman dia panggil. Akidah dia kejak tak berdenyuk. Tu dia panggil taqada, i'tiqad, kukuh. Orang beriman ni dia i'tiqad dia kejak, kukuh, tak berdenyuk, tak bergerak, tak teralih. Tu akidah. Kalau ada teralih tu bukan dia akidah tu. Tu kena jaga molek tu. I'tiqad ni ya sah ya. Betulnya sah dalam ramai-ramai. Ni kena pakat belajar ni. Bersungguh sikit belajar ni. Kerana ribut dan angin mari kocok akidah ni. Lepas dia beriman tegak cukup iman dia sahih sebagai iman ahli sunnah wal jamaah dan beramal mereka itu bahasa kita kerja. Kerana beramal tu tak jamuh lagi tu. Melayu kitanya dan bekerja mereka itu orang beriman tu dia kerja akan segala amal, segala kerja yang soleh, yang baik. Tu. Jadi manakala iman kita sudah kejak di dalam lubuk hati kita sebagai iman ahli sunnah wal jamaah, Allah tidak bertepak dan tidak berjihad, kena hijau semua tu. Kerana udara mari duk ribut, mari duk huing tu. Tapi kalau pahau temesu dengan pahau cengah, ia tak gonyeh. Takut no pisainya. Pisai tu meh. Tak itu kan. Tu kena kejap situ tu. Iman ahli sunnah wal jamaah bagai iman yang kejak dan kukuh. Tuhan maha suci daripada bertepak, maha suci daripada berjihad. Sejak mari pada Nabi dan sahabat, hingga sampakah hari ni. Dia tak teralih dah. Lah tu. Lepas tu manakala iman dia ada dah
dia bekerja mereka itu orang beriman itu akan segala amal, segala kerja yang soleh-soleh. Mata dia soleh, tengok cara soleh. Apa tengok soleh? Tengok hak Tuhan suruh tengok. Tu panggil mata dia buat amal yang soleh. Dia dengar, kita dengar ni hari ni. Telinga kita beramal dengan amalan yang soleh. Telinga kita ni duk kerja dengan amalan yang soleh. Dengan muzakarah agama ni, orang panggil telinga kita duk kerja dengan amalan yang soleh, amalan yang baik. Duk dengar yang baik. Hati kita pula duk fikir dengan fikir benda yang baik. Cukup habis tu. Telinga dengar, hati kita mikir. Ni amal soleh lah kau ni. Duduk kita ni. Duduk dalam kerja amalan soleh. Duduk dalam masjid dia panggil. Habis tu kalau kita tengok dalam adab ngaji, satu kita kena ada ayat semaya, yang kedua hati kita kena kosong. Ni ingat. Sufyan orang-orang tasawuf dulu seperti Sufyan Al-Unayyah kan. Syarat bagi kita mengaji tu ada 45 ni syarat. Kena tengok juga tu. Yang elok-elok ya jemaah soleh tu. Yang elok-elok, yang baik-baik lah. Tengok baik, dengar baik, kecek baik, pakai baik, duduk baik, menega baik, berumah tangga baik, bersaing baik, masuklah amal soleh habis ikut bergerak tu. Tengok dia bagi jamak tu, wa amilus solihat. Ikut bergerak anggota kita 7 ni, kalau kita bergerak dia betul dengan hak Allah nak, hak Nabi nak, semua bila amal soleh. Orang ni Tuhan kata bermula itu orang atau panggil ya isim isyarat tu. Ulaika dia panggil isim isyarat. Itu orang sanilah. Orang ada 2 syarat sani. Syarat yang pertama dia ada iman yang cukup. Iman ada takwa, iman ada rajak, iman ada qanaah, iman ada zuhud. Tu. Iman yang ada tawaduk, iman yang ada ikhlas. Bacalah. Sifat-sifat hadut sekali iman tu. Orang tu lah sebaik-baik makhluk. Tu al-bariyah. Orang hak makhluk hak comel sekali. Mana? Orang hak ada 2 syarat saat ni. Ni yang panggil nah Quran. Dengan sepitah lalu. Kalau kita nak jadi makhluk yang molek, kena kita usaha. Iman kita wis sepenuh melalui kita mengaji. Lepas tu kena usaha beramal yang sepenuh melalui mujahadah kita. Barulah Tuhan kata ulaika hum khairul bariyah. Itulah secomel-comel makhluk Tuhan. Tak payah weh. Syarat tak banyak sekali. Tuhan nak panggil makhluk dia comel, syarat tak banyak. Ada 2 perkara je. Iman dia, amal soleh dia. Dia panggil syarat yang pertama salimul akidah. Selamat akidah dia, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Nabi, akidah sahabat, akidah salafus soleh hingga sampai kita di hari ini. Lepas tu amal yang soleh. Kalau kita di sini enggak, orang tua kita ajar tu dulu tu turut di dalam jalan ni hak Imam Syafi'i. Dalam fiqh hak Imam Syafi'i. Lepas tu nak jadi amalan soleh pula, kena mengaji dalam tasawuf pula. Tasawuf hak Junaid, hak Imam Ghazali. Itulah orang-orang tua hak alim di petani ni ajar kita 3 ilmu tu dia hafal habis. Kerana dikatakan ilmu fardu'in.
Ni kita ambil hak ulama kemasak ni. Hak kemasak mari kita dah, kita ambil makan mudah. Tak itu kan? Dia kalau kita menimba, kalau air tohar, ikan besar, mudah igak dah. Ni Allah ya rahman tak ya, dia kata kita menimba air tohar, ikan besar, mudah igak. Habis tu orang tua dulu dia ajar anak murid mengaji kitab halus-halus dulu. Mata-mata kalau kita pergi pondok, kitab mata-mata hak halus. Fiqh mata hak halus. Tapi tu najar tasawuf mata hak halus. Upamu penawar apa ni kalau mata jamiah, kalau naung mata hak halus, mata jamiah. Kalau suarah mata hak halus, mata bino, suruh apa hak halus. Dia tak ambil Ibnu Akil ngajah lalu dah. Dia tak ambil anak ngajah lalu dah. Ini cara didik pelaturan mengaji untuk kita tak jadi sesat. Ni ingat oleh. Kalau kita ni, room kita ni kita pergi baca kitab 2-3 kulit. Letih habis kawan. Balik orang baca letih, balik orang ngaji letih. Pergi dalam laut dalam. Lepas tu perahu dia halus. Boleh ikan tak? Nak boleh ikan jauh. Gini, timba perut dulu. Ini cara ulama. Tapi orang sekarang lah ni, dia baca kitab besar-besar, tak itu kan? Baca kitab besar-besar, baca tak habis pula. Baca selah 2 lah je. Boleh balik kitab ngerti tu. Timur perut ngerti lah. Habis tu, orang tua dulu kalau dia ajar perut, dia ambil banyak sutih je. Tak itu kan? Tak itu kan? Dia ambil banyak sutih, sepulah. Dia tak pergi ajar hak tandai banyak tu. Kalau ajar hak tandai banyak, jadi pening buruk dulu dah. Okey, buruk jadi perasak. Tak itu kan? Ni sebab tu. Kalau kita ajar orang ambil kitab besar-besar. Lagi, tok guru pun tak reti. Anak murid pun tak reti. Sama-sama tak reti. Sama-sama meleduk. Tak itu kan? Reti tuan. Ni boleh makan selalu dah ni. Ya halus, kita halus ni. Siapa tak faham? Musannah kecil lagu tu siapa tak faham tu? Jadi syarat orang nak jadi molek, hak Tuhan perakat orang molek, tamu orang ada iman. Yang kedua, orang ada amalan soleh. Tuhan kata orang ni lah semolek-molek makhluk. Lepas tu Tuhan beri gapo ni? Tuhan puji orang ni, orang molek. Tuhan beri gapo? Tuhan balas. Bermula balasan mereka itu orang yang ada 2 syarat sani. Orang beriman, iman ahli sunnah wal jamaah. Orang amal yang soleh yang betul. Orang ni di sisi Tuhan mereka itu orang ni ialah bibar apa serga adening. Nama serga. Boleh serga adening. Orang ada 2 syarat sani, boleh serga adening. Satu, kena mengaji iman dia wisah. Kena kita laki dengan tok guru. Tanya menanya. Yang kedua, amal dia yang soleh kena kita laki dengan tok guru. Kalau orang dulu orang 50 tahun dulu dia nak wisah akidah dia ambil kitab Faridatul Faraid hak Syekh Ahmad. Tu guru hurai dalam tu dia bergerti dalam faridah tu dia lepas fardu ain. Cara kenal Tuhan. Seorang-orang alim di petani ni tak roh jaksa dia kepada ummahnya. Tak mengaji tu lah. Tak ambil hak dia ke masak dah kan.
ambil makan. Hak dia masak si ada kita tak pandai. Kalau nak belajar semaya, orang dulu 30 tahun dulu orang ngaji apa? Munyatul musalli. Kita hak saya tahu. Ni dua orang Jawa ni dunia tahu ni. Alai ni. Bukan bertanding saja tahu, ke seluruh dunia Jawa dua orang ni alai. Anak murid demo ni lah. Hamburkan dunia ni. Pendek kata, kita kena berterima syukur dengan Allah. Boleh kita akidah yang molek, boleh kita apakah yang molek ni, kita kena bersyukur dengan Allah SWT. Kan itu orang mari nak alih kita ni, mari nak punggah kita ni, kita kena pakak bangun, mempertahan qadar kita mampu. Di samping itu kita berdoa dengan Tuhan. Wihile segala benda yang meleweng daripada benda yang benar ni, minta Tuhan wihile. Serga ada ni pula tu paharaya yang deras lah di bawah katil-katilnya katil serga tu. Habis hari ni kalau dia mau pergi kok patah ni ada apa ni? Risau. Bukan ada risau saja weh. Ada apa tu weh? Sakwinang apa dah? Tak ada nak sebut kita. Sakwina ke Koloh wina ke tak tahulah. Tapi manakala Tuhan ni dia tahu kata hamba dia ni kena dengan air ni, dalam serga esok tak ada kena pergi dah. Mari bawah katil. Allahu Akbar. Pah katil ni bukan katil biasa tak meh. Kalau rasa nak duduk tinggi tak sedap, hati nak wui rendah, seruh turun katil ni. Katil hok dalam serga ni. Hok ni hok Yahudi buat otomatik dia tiru hok ni dah ni. Demo ni ya Allah hadis demo ni. Tak itu kan. Kalau dia tak email pun. Pah katil dia kalau kita nak naik tinggi, rasa nak duduk tinggi kan. Serah naik tinggi. Katil kita tengok bab lain pula. Katil so ni. Jadi tanya hati. Hati nak duduk rendah, katil turun serah. Rasa puas dak rendah, seruh naik. Puasa nak pergi ziarah jadi kapal terbuai katil ni. Inilah Tuhan balas kepada hamba dia hodok berjual lawan setan, hodok berjual lawan nafsu, hodok berjual lawan dunia, dalam mengaji nak mencuci akidah dia, nak mencuci ke amalan dia ni, engkau Tuhan balas tu balas dia. Air tak ada di bawah katil, bukan air Ramadan ni tu eme. Air oleh Allah. Tak biasa kita terlitah dalam hati air tu. Tak bisa kita tengok dengan mata air tu. Di bawah katil tu. Allahu Akbar. Dan mahligai-mahligainya, ada rumah besar pula dah. Mahligai dia ni. Rumah-rumah besar. Nak boleh rumah sebuah dunia ni, merah mata. Dan mudah-mudah aja. Habis tu kalau kita nak beli rumah banyak, wa amal tu lah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mereka buat rumah. Mereka tanam pohon kayu, mereka buat rumah. Lepas tu dan bibar apa sungai pula dah. Mari sungai pula tak imeh. Boleh sungai pula dah. Sungai macam ni tak imeh dah. Parik. Ada parik sungai tu lalu. Padahalnya kekal mereka itu orang beriman, orang masalah tu di
di dalam syurga tu selama-lamanya. Tu. Inilah hak hidup sengotinya. Hidup dalam syurga ni hidup sengoti. Apa hidup sengoti? Tak temu dengan mati. Tu hidup sengoti. Ada apa kita hidup dunia? Samutara. Jangok dunia samutara. Kaya dunia samutara. Duit banyak dunia samutara. Muda di dunia samutara. Samutara belaka. Pada kacau gini tak itu kan. Pakai hak samutara. Ambil tu Imam Nawawi, dia pakai ambil hak sengoti selalu dah. Kisah Imam Nawawi kan. Dia duk mengarang kita. Orang bagi anak dara yang jangok, bagi hadiah Imam Nawawi. Imam Nawawi jawab ni. Al-mar'atul jannatu ahsanu minha. Nak ambil hak sengoti saja. Perempuan dalam syurga tu lebih comel daripadanya. Tak ada kena pakai belanja dah sana. Allahu Akbar. Tak ada hengoh. Tak ada peluh, tak ada apa tak Imam. Imam Nawawi ambil sana. Tak ada rumah tangga Imam Nawawi. Habis tu kitab dia banyak tak Imam. Tak itu kan. Majmuk tu dia karya banyak lama mana. 12 tahun majmuk tu. Kita bawa sore tak agak tak Imam. Majmuk Imam Nawawi tu tak agak bawa sore. Masa kita Mekah dulu tu, demo apa ni, pergi beli kitab majmuk. Kena pergi dekat 10 orang. Bahagi 2 jilid sore, 3 jilid sore, pikul naik atas bukit tu, duduk dijiak tu. Jiak suk tu. Masa tu Allah ya raham biasa surat ada lagi. Tengok kitab dia mari sibar dunia ke. Majmuk dia Riyahus Salihin, Azkar Nabawi. Hingga dia tak ada nak piara rumah tangga, terlupa. Setengah-setengah riwayat kata makan dia terlupa juga. Makan ni dia terlupa juga. Galik dengan karya kitab dia, galik dengan mengajar dia, galik dengan ibadat dia, hingga terlupa, makan pun terlupa. Ni orang alim seperti ni ni. Orang cukup tapai seperti ni. Syekh Nawawi, bukan Dr. Nawawi. Syekh Nawawi panggil. Tak itu kan? Ni Syekh ngoti ni. Bukan Syekh law ni. Bukan Syekh hak tepek dak ni. Syekh hak ngoti, hak asli dia panggil. Kalau kereta hak asli, bukan hak baru semua dak. Demo ni tak jadi mentorak ni, dunia ambil bakar dia ni. Tu. Berapa orang ni ulama hak kita ingat, hak lupa rumah tangga tidak beristeri ni, setengah pada Syekh Imam Nawawi ni. Yang kedua hak kita ingat Tok Syekh Daud kita ni. Tidak tak tubik kitab beratus-ratus. Tok Syekh Daud dia ni kitab banyak tak banyak, kita baca tak habis lagi kitab dia ni. Baru apa buah je. Riwayat kata beratus lebih dia karya ni. Syekh Daud ni. Ni alhamdulillah lah. Kita sambung jalan ni demo ni bertapis ni kerana sanak ya sahih ni. Dan mahliganya bibar apa sungai parik-parik pada hakika mereka di dalamnya selama-lama hingga akhir ayat. Ya sungai semua ni kita mengaji lah tafsir. Apa tak ini adalah syurga. Pak. Sungai hak sebut dalam Quran, sungai dalam syurga ni duduk di dalam surah Muhammad ada 4 sungai. Yang pertama sungainya
mimma in ghairi asinin, daripada air tawar hak tidak berubah. Sungai air molek hak tidak berubah. Tu sungai yang pertama. Sungai yang kedua, wa anharum min labanin lan yataghayyar ta'muhu. Sungai daripada susu yang tidak berubah. Lama tak berapa masa dak. Ada pun susu dunia ni kalau kita buka sebentar, kare tak boleh makan dah. Hak le serga dak, tak terubah dak. Sungai daripada susu cuba kira lah Tok Imam. Allah ni Tuhan kadawi kepada orang beriman ni, Allah luar biasa. Sungai yang ketiganya, wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribi. Sungai daripada arak. Bukan lega, bukan tukir, bukan puyuk. Sungai pada arak. Sobarlah sebentar. Duk makan hak tukir, duk makan lega puyuk tu bersalah tu. Nanti makan di sungai selalu dah. Tuhan kata dalam Quran, wa ka'san dihaqa, gelas-gelas arak di atas meja mereka. Meja ada gelas-gelas arak. Dalam surah al-akhir dah. Wa ka'san dihaqa, gelas-gelas arak ya ada di atas meja mereka, tapi makan tak pening dak. Makan tak mabuk dak. Sungai daripada arak. Yang ke apa? Wa anharum min asalin musafa, sungai daripada menisai madu. Allah, dunia ni kita nak beli sejebur ni nyacapu yang menisai demo bih. Makan menisai madu nak wahbak sakit perut. Bukan nak jadi ubat macam pusaka capu menisai, tak itu kan? Habis orang jual air tuak le puasa ni cidik. Tak itu kan? Ya ayat tua. Nanti ayat tua mari dah, ayat tua mari. Dia tak royak atau tuak capuk air, dia tak royak. Dia wakah. Ayat tua. Kita beli mari tak betul tengok lah tu je. Masa habis dah. Dah air banyak. Ya royak ayat tua. Ya royak dah betul-betul dia panggil. Kita tak reti Melayu mak kena. Dia royak Melayu dah, ayat tua. Ya ni. Ayat capur teruk. Tapi dia tak royak gitu. Kalau royak gitu dia tak beli. Dia wakah. Jadi wakah tu jadi molek dia lah. Ambil wakah tak kena ni jadi masalah lah. Tak itu kan. Ambil dia kena takwil tu. Kata takwil dia lah. Tak itu kan. Tak tahu jatuh parit habis. Pak sungai tu di sini. Padu situ di sini tu. Di sini hendaklah kawan-kawan kita perhati. Amal yang soleh. Kami kelima mulut soleh di sini. Amal yang satu pahna akhirat. Yang kedua apa? Amal yang soleh ni pergi kepada dunia kita. Kerja ini betul. Ambil molek. Tak tipu, tak kelau. Yalah dah. Ya hak soleh ni, hak Quran panggil soleh ni, hak tidak berlawan dengan hak Tuhan dia panggil soleh. Tak itu kan? Betul dengan hak kita duk mengucap la ilaha illallah, amalan kita betul dengan hak kita mengucap panggil amalan soleh. Betul dengan Muhammadur Rasulullah tu betul dengan sunnah panggil amalan soleh. Kalau hak jatuh parit tu tak jadi soleh. Hak tu jadi toleh. Tak itu kan? Menega soleh. Menega betul dengan hak Tuhan nak. Tak itu kan? Buat kebun soleh. Betul dengan hak Tuhan nak. Mana
Tengok akidatun naji kita ni, akidah yang dapat lepas daripada start kitab sebuah ni kita orang petani juga ni. Kita ambil kitab-kitab orang barakat, buat mari didikkan anak bangsa Melayu kita ia lemah daripada mengaji Arab hak tinggi-tinggi, ni kelas rendah dia panggil orang. Okay? Dia katanya ketahui olehmu bahwasanya Rasulullah itu makna Rasul tu. Dia nak bui makna Rasul. Apa makna Rasul tu? Kerana Rasul tu kalimah Arab. Makna Rasul tu pada lugah, yakni pada cakap Arab. Pada lugah sini iaitu lughatul Arabi. Ialah yang dibakitkan daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Panjang. Syekh Muhammad Zain surah mari kita makna Rasul pada lugah itu ialah orang yang dibakit daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Itu panggil Rasul. Kalau terjemah benar, utusan. Utusan. Nak utuh orang ni nak utuh orang tu ni hak Syekh Zainul Abidin Al-Fatani ni dia surah mari kita lagu tu. Tu makna pada lugah. Dia galiknya lugah Arab ni paling kurang dia buat mari dua makna sama. Tengok semaya pada lugah ad-du'a, maya pada istilah pada ni. Dia ada. Kalau kita ngaji dalam nahwu sepatu juga. Ngaji dalam fiqh, ngaji dalam usul pun dia kena bahas asal mari pada lugah juga. Dan pada istilah punya panggil. Dan pada syarak ia ada dua. Ia panggil muradih dua tu. Atas pada lugah. Yakni dan bahwasanya Rasul itu pada istilah atas pada lugah sana. Rasul-rasul pada istilah itu ialah manusia. Dia kalau kita kira ma tu isim mausul, nusia tu fi'il madhi, manusia, barang hok banyak lupa. Dinamo tak dinamo manusia, malaikat orang banyak terlupa. Tengok kita berjanji dengan Tuhan di Al-Zari terlupa. Janji dengan gugu kita lama sikit terlupa. Tu nama manusia ni orang banyak terlupa. Ialah manusia. Manusia balah mana? Yang diwahyukan, yakni diberitahukan. Tu wahyu. Melalui wahyu, yakni melalui Allah beritahu kepadanya manusia tu. Goliknya siapa dia ni? Dok tugas beritahu kepada Nabi ni. Malaikat mana dah tak? Jibril. Ni Tuhan letak tugas. Orang yang bui menyapa wahyu kepada nabi-nabi ni ialah Jibril. Tu dia panggil Rasul pada istilahnya manusia yang diberitahu kepadanya dengan syarak, dengan undang-undang Tuhan. Hamba tengok dalam suratul Kahfi kan? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Syarak tuai syarak hakiki Allah. Tuai syarak majazi ialah Rasulullah. Syarak bahasa kita undang-undang. Kita ni
duduk di bawah undang-undang Tuhan. 5 tu lah. Yang beramal ia manusia tu. Tuhan tahu ke dia, kena dia buat amal. Maknanya Tuhan tahu kepada Rasul ni, Rasul tu kena buat amal ke dia. Dengan syarat tu, dengan undang-undang tu. Lepas tu tak habis lagi takrif dia tu. Dan disuruh akan manusia tu dengan menyapa akan dia, yakni daripada undang-undang syarak sana. Tu panggil Rasul. Jadi nak rekah lagu mana? Syekh Zainul Abidin takrif kita mudah-mudah kata Rasul tu gapo pada istilah manusia. Syarat pertama. Yang kedua, Tuhan wahyu ke dia. Yang ketiga, wa amal ke dia sendiri. Yang keempat, menyapa kepada umat yang ada di bawah. Tu dia panggil Rasul. Yang mudah reti. Hok tulis Jawi, orang-orang berkat di Patoning ni, kita mengaji ambil dia awal hingga sampai habis, Allah beri reti dengan betul dan kena dia panggil. Tu boleh ajak demo tu. Rasul-rasul ni balas mana tu Emeh? Rasul ni ada 2 makna. Kalau makna pada lugah ialah orang yang dipakai pada satu tempat yang lain. Itu pada lugah. Dan makna pada istilah ni ialah manusia. Bukan malaikat, bukan jin. Buat mari manusia tu kait. Bukan malaikat, bukan jin. Manusia syarat ayat pertama. Yang kedua, Tuhan tahu ke dia. Panggil terima wahyu. Yang ketiga, Tuhan suruh buat amal ke dia. Yang keempat, menyapa kepada umat. Tu dia panggil Rasul. Rasulullah. Kalau kita terjemah dah, utusan Allah, pesuruh Allah. Dalam kitab ada utusan Allah. Tu pada terjemah. Habis itu. Tengok mudah reti ke? Dia motor kitab tino, tak apa mudah reti. Yang buat mudah dengan tino ni kalau tak ada tino tak pakai nasi. Yang kita buat mudah dengan tino, kalau tak ada tino tak beranak. Kan orang jatuh tak beranak, tak gitu kan? Dan buat mengejek-ngejek mai. Ngaji kita jauh. Kita jauh tak apa, baca betul, kena. Kita arak baca tak kena, tak boleh juga. Reti arak kat dia. Rojok domi tak kena kau weh. Segailah. Habis itu. Siapa tak faham? Akhirnya. Dan ada pun mukabil lah. Ada kita reti dah makna Rasul, ada 2 makna. Ada makna pada lugah, ada makna pada istilah. Tengok halus. Syekh Muhammad Zain ni berkecek ni. Zainul Abidin berkecek ni. Dan ada pun Nabi itu. Makna nak ngaji mana Nabi ada. Dan ada pun Nabi itu maknanya. Makna Nabi pada lugah. Pada cakap Arab kita. Yang mengkhabar, yang mencerita. Tu makna Nabi. Nabi-nabi nabah. Makna mengkhabar, makna mencerita. So, ataupun yang dikhabar akan dia akan Nabi. Yang ni yang bercerita. Tu makna pada lugah. Makna pada lugah Nabi tu yang bercerita, yang berkhabar. Terlain sikit dah lah. Tak itu kan? Dan maknanya makna Nabi pada istilah atas pada makna lugah. Dia bagi dua-dua ni.
manusia, bukan jin, bukan malaikat, yang diwahyu, ya Allah tahu ke dia, kepadanya, kepada Nabi sani dengan syarat, dengan hukum syarat juga. Tuai syarat Allah hakiki, tuai syarat majari Rasulullah. Lepas tu yang beramal ia Nabi sani dengan dia, dengan hukum syarat tu. Ya kena buat amal. Nabi Tuhan hawi ta'am manusia, Tuhan wayu ke dia, suruh buat amal ke dia. Lepas tu, dan jikalau tidak disuruh akan dia, akan Nabi sani, manusia jadi Nabi sani, dengan menyapa sekalipun ini, Nabi lah dia tu. Dia tak ada suruh menyapa. Tapi kalau dia menyapa salah ke tak? Tak salah. Tapi tidak jadi kewajipan di atas Nabi tu menyapa. Pas kalau dia menyapa, tak apa. Boleh beza dah dua tu. Rasul manusia, Allah tahu dia, suruh amal dia, wajib menyapa kepada umat. Nabi manusia juga, Tuhan tahu dia, buat amal dia, tak suruh menyapa. Tu dia panggil Nabi. Mudah reti weh. Tak usah ni royak ni. Kalau gitu dia nak bagi dah. Tak pereknya, maka tiap-tiap rasul itu Nabi. Tiap-tiap rasul cerak Nabi. Gitu lah. Dan tidak tiap-tiap Nabi itu Rasul. Kata tiap-tiap Nabi Rasul dah, Nabi saja buat dah. Nak misawi nampak. Tiap-tiap tu meneh cerak tu nebe. Bukan tiap-tiap tu nebe tu meneh tu nebe saja dah. Ni dia panggil dalam satu ilmu pula kena ngaji. Ilmu apa ni? Dalam ilmu satu ilmu pula, ilmu bayar ke ilmu apa ni. Tiap-tiap gagak cerak hitam. Tapi tiap-tiap hitam tak mesti gagak, keling ada hitam. Lembu ada hitam, puyuk ada hitam. Tapi orang, kalau orang perempuan hitam, dia tak panggil hitam dak. Dia panggil hitam manis. Ya kena ya nak sangat tu. Ya temu bini manalah. Hitam bini tak ada hitam manis. Nya takwil lah. Kalau dia nak 1000 macam, kalau dia tambah 1000 dalih, orang tua kata. Ni orang panggil umum khusus. Tiap-tiap gagak cerak hitam, tak ada gagak hak putih. Tapi bukan tiap-tiap hitam gagak. Kali itu tiap-tiap tok meneh cerak tok nebe. Kerana kedah dalam undang-undang kerajaan ni, kalau tak jadi tok nebe tak boleh jadi tok meneh. Itu tiap-tiap tok meneh cerak tok nebe. Tapi bukan tiap-tiap tok nebe saja pun ada. Ni pun tiap-tiap rasul cerak Nabi. Tapi bukan cerak Nabi, bukan tiap-tiap Nabi tu rasul, Nabi saja pun ada. Ni boleh satu ilmu pula sini. Dia panggil umum khusus mutlak. Tiap-tiap jiring cerak zat. Kedah dia. Tiap-tiap jiring cerak zat. Bukan tiap-tiap zat jiring. Dia pergi sebelah. Tiap-tiap jiring cerak boleh panggil zat. Tiap-tiap zat tak mesti jiring. Iaitu zat saja ada, iaitu zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena reti juga tu. Tu dalam ilmu mutakallim dia panggil. Dia mau kata pula siapa Yunai tu. Dia mudah hijau tu tak itu kan. Tapi dah kita reti tak ada tepuh dengan kita kan, tak ada kena sikit habuk.
tiap-tiap arak cerak sifat. Apa gini? Tu panggil ilmu. Tiap-tiap arak cerak sifat. Ya pergi sebelah. Tapi bukan tiap-tiap sifat arak. Sifat saja pun ada. Ni. Tak reti kakak-kakak keedah-keedah ulama tulis ni ke? Jadi celaru dia panggil. Betul orang tua dulu dia ajar mengaji Quran ni. Ale dak ta'a, ale bawa i, ale dak pe u, a, i, u. Yang mengajar dulu. Bukan pergi baca Quran selalu tak gitu kan. Dia mengaji Quran selalu tak mengajar, dia tak kena, payah nak ajar. Dia tak pakai orang. Dia kerah buruk orang ke. Ni pun. Orang mengaji tak mengajar, dia tak baca Quran selalu, nak ajar tak boleh. Ni pun. Orang mengaji, hak besar lalu, tertinggi selalu, dia tak kena, nak ajar tak boleh. Dia berasa kena, dia berasa betul. Tak itu kan? Habis itu kecek majak, kecek mubalarah ni banyak dalam Melayu kita ni. Habis Quran dia ada majak, Quran dia ada ijaz, Quran dia ada mubalarah. Habis itu ulama ahli sunnah kalau buat akidah dia nak pakai zahir-zahir itu tak boleh. Jadi belagah habis dia panggil. Sebab kita kecek ni. Dak bersih apa ni? Dak bersih apa tak emek apa ni? Orang besar nak mari. Kena alih pagar. Kalau tak mau tahu kena buat pintu pagar lain. Tak itu kan? Yang Melayu banyak orang larang. Salah ni mengaji tinggi dia ni. Tinggi mana lah tu? Itu. Nak pergi mana lah kadah ni? Nak pergi basuh berak. Tak cuci bila basuh berak. Tak itu. Yang Melayu ni ada mubalarah banyak lah itu. Tu. Habis tu kena bakap doa dengan Tuhan lah. Sehat faham ni. Ni kitab orang Melayu ni. Kita kena hormat dia ni. Banyak lagi kitab orang Melayu kita kena baca ni. Dan kita ni anak Melayu ke, kita kena wirti Melayu 100%. Baru dia tak berona dari Arab dia panggil. Kalau tu ambil kaedahnya dia kata maka tiap-tiap rasul itu nabi dan tidak tiap-tiap nabi itu rasul. Maka dia antara keduanya antara rasul dan nabi tu. Tak itu kan? Maka antara keduanya nyo tu bukan kata nyo ada isteri tu. Kena cari korang ke dia tu guru kata. Maka antara keduanya nyo nabi dan rasul itu panggil apa? Umum. Dia panggil umum apa? Dan khusus. Umum dan khusus. Hak mana umum dua tu? Nama tamunya dia. Hak mana nabi dengan rasul, hak mana umum tu? Ingat oleh ya. Dan umum khusus. Umum khusus pula mutlak. Umum khusus mutlak. Dia kaedah Melayu ni bertengok kita tahu. Allah orang ni jatuh. Kalau kata jatuh ni lurah umum ke? Kan? Jatuh boleh pakai di orang. Jatuh boleh pakai di lembu. Lembu jatuh, lembu orang jatuh, lembu jatuh boleh pakai kedua. Nu orang jatuh mari tu. Nu beli lembu jatuh. Tapi kalau kata laki-laki ada boleh pakai lembu. Tak boleh pakai. Laki-laki ni kepada orang dengan jin. Melekat tak boleh. Kalau tak nak beli lembu laki-laki saya kau banyak lah. Laki-laki perempuan. Ni
lurah dipakai kepada manusia dengan jin. Tak dipakai pada binatang. Ada pun betina jantan, pakai di orang, pakai di binatang. Ni kita jawi, kita jawi. Umum dan khusus mutlak. Bermula murak, ya umum sangat tu. Dan bermula murak yang dikanaki dengan rasul tu. Dak rasul tu banyak kan? Umum kata. Kalau umum dia bagi murak salah. Tu kaedah orang mengarang. Takut orang faham silap dia panggil. Maka bermula murak. Bermula dikanaki tu murak dia panggil. Bermula murak yang dikanaki dengan rasul tu. Musannah kanaknya kata rasul tu kena gapo? Pada kalam musannah, pada cakap musannah itu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia panggil murak dikanaki oleh musannah. Habis tu mengaji ni kena talaki ni lagu ni. Kalau tu guru dia tak ada buat mari terbesar, anak murid kena tanya, apa ni murak tok guru ni? Ni. Kita nak komen jauh-jauh ya tak kena kerana murak dan mukecek tu nak kau ni. Habis tu musannah nampak orang nak sebahak dia terbesar. Ni kaedah dia panggil. Habis itu. Siapa tersin tak mewah? Faidatum bermula mucak basmalah dan alhamdulillah dan selawat dan salam penghulu kita. Wallahu a'lam.